Hari tu orang tua ni hantar. Kali ni kita ambil pula sendiri talam mix ni. Jangan marah tau. Itu bukan saya cakap. Dia orang yang cakap. Biryani orang tua. Yang ni dekat Bukit Lintang. Kedai dah dengar cerita pakcik ni. Dia dulu ketua rewang. So memang ramai lah ajar orang masak nasi biryani. Dan yang lagi best, makan nasi biryani kat sini. Kalau tak cukup, datang je bawa pinggan tadi tu. Minta je tambah. Ini set talam mix 100. Yang ni 5 ke 6 orang punya makan boleh. Yang ni ayam dia dapat 4 ketul. Lepas tu ada kambing 1 mangkuk. Ada daging 1 mangkuk. Dia datang satu set macam ni. Memang ada 4 lauk lah. Boleh pilih. Lepas tu walaupun air 1 jug macam tu, kalau tak cukup boleh tambah tau. Nasi pun boleh tambah. Semua lauk yang ada dekat sini ada 7 jenis. Ada daging biryani, daging masak hitam, ada kambing biryani, ada kambing masak merah, ada ayam biryani, ayam masak merah, ayam rempah. Yang datang seorang tu jangan silap, kat sini ada juga yang single set. Yang ni paling murah, serendah RM13 dah boleh dapat dah ayam biryani. Yang ni pun sama juga tau. Nasi boleh tambah kalau tak cukup. Kalau datang dengan family tak makan nasi biryani, boleh juga order dia punya mi kari. Pekat mi kari dia. Ataupun nak order laksa Johor pun ada juga. Yang ni pun pekat, sedap. Datang start makan dekat sini, korang kena pergi kat kaunter, lepas tu order. Yang dulu nak order untuk mini catering pun ada. Penting nak datang boleh search nasi biryani orang tua. Yang ni dekat Bukit Lintang. Hari Selasa dia cuti pukul 11 pagi sampai 4 petang. You jangan lupa like dan share.